Antibatik. Apa itu? Jom. Kau kira apa ni? Gaji aku nanti. Bila kau start kerja? Esok. Jom. Kenapa kau macam terdesak sangat? Nampak sangat ke? Nampak. Asal ni? Ya Puan, saya faham. Tapi boleh tak? Saya nak minta masa sikit. Saya betul-betul minta masa sikit je lagi. Saya minta masa sikit je lagi, Puan. Saya janji saya akan usahakan untuk cari duit tunggakan rumah yang 6 bulan 7 hari tu. Saya seorang-seorang je Puan yang tanggung hal dalam rumah ni. Saya harap sangat Puan faham dengan keadaan saya. Sebab itulah aku terdesak. Aku nak tolong kakak aku. Sian dia. Tapi selama ni engkau tak tolong dia ke? Aku ada offer nak tolong tapi dia tak nak. Dia kata kalau aku nak jadi influencer boleh. Tapi dia tak nak pakai duit aku. Tapi apa gunanya kau kerja? Kakak kau tetap tak nak. I don't know. Balik! Ish, dekutlah kau ni. Rasa sikit pun tak boleh. Memang tak boleh. Dekut. Rasa sikit je pun. Awak okey ke? Saya? Okey je. Kenapa? Maksud saya, awak okey ke lepak ramai-ramai macam ni? Yelah, awak kan famous, ramai orang kenal. Awak kenal saya? Takkan tak kenal. Saya ni siap follow awak dekat IG tau. Awak kenal saya. Jangan follow tau. Adalah. Saya ni suka tengok konten awak tau. Ceria je. Kalau saya tengok, mesti terhibur. Kau ni, aku pun buat konten yang ceria juga. Kenapa kau tak pernah cakap kau terhibur pun? Engkau sahabat kerja kat KCMT kan? Amanda pun kerja situ juga. Nanti kau jaga dia Awak kerja dekat situ? Okey ke? Tak apa. Okey. Sedaplah studio ni. Sedap. Macam. Okay, bye. Jumpa esok tau. Esok kau pergi sendiri sebab aku masuk lewat esok. Okey. Bye. Awak kerja dekat situ? Okey ke? Macam mana kau setiap hari, setiap saat orang tanya soalan yang sama lah. Tapi kenapa aku nak kena kisah? Aku memang perlukan duit nak tolong kakak. Tapi aku influencer. Lantaklah. Influencer pun manusia juga. Makan pakai tangan. Bukan pakai telinga. Sakit lagi, kan ku coba
Lagi 3 minit dia sampai. Weh, bapak tak cakap pun nak balik. Kenapa nak kena bagi tahu kau? Ish, dulu okey je. Dulu, sebelum kau balik kampung sebulan. Sekarang aku ada Manda. Buat apa nak bagi tahu kau lagi? Dah ada kawan baru, tinggalkan yang lama. Macam kau lah. Nampak dah berala-arah. Kau tengah cakap pasal aku dengan Amanda Kau jealous Tolonglah. By the way, siapa mamat yang selalu keluar masuk kedai tu? Yang mana? Alah, yang muka macam orang bisu tu. Muka keras je, tak nak senyum. Kalau dia masuk kedai, dia terus keluar. Siapa sebenarnya tu? Yang mana